beli emas, pastikan dapat emas. Emas fizikal atau akaun emas pelaburan, yang mana lebih baik? Kalau diberi pilihan nak simpan emas fizikal dalam tangan atau emas digital dalam akaun online, ramai orang keliru mana satu lebih untung, mana satu lebih selamat. Dari segi ekonomi, kedua-duanya simpan nilai yang sama sebab kedua-duanya bersandarkan kepada harga emas dunia. Bezanya cuma pada cara pemilikan dan tujuan simpanan. Emas digital sesuai untuk mula menabung, mudah beli sedikit-sedikit, kos rendah dan fleksibel. Namun ia bergantung kepada sistem digital dan belum berada dalam tangan. Emas fizikal pula sesuai untuk simpanan sebenar jangka panjang. Boleh dipegang, bebas risiko sistem dan kalis inflasi sebenar. Tapi perlukan tempat simpan dan kos keselamatan. Kesimpulannya, guna emas digital untuk bina tabungan dan tukar kepada emas fizikal bila dah cukup berat. Yang penting, beli emas, pastikan dapat emas. Jika anda nak mula menabung emas dengan ilmu, boleh hubungi saya. Saya adalah dealer aktif Public Gold di bawah rangkaian 5G di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee, isi biru sekarang juga.